Dengan keringat dan kudrat pena ini bekerjasama dengan mindaku, tercapailah senaskah cerpen bertemakan ketuhanan. Barisan huruf-hurufnya berbunyi begini, tapi tajuknya belum ditubuhkan. Terjalin hubungan sesama insan di kehidupan ini cumalah sepintas lalu. Cinta kepadanya pencipta sekian alam diibaratkan seperti pelita yang membakar segala sesuatu selain dia dari hati kita. Sebuah hati rebah dengan permainan duniawi tidak akan mampu untuk menampung cinta terulung sejati kepada Tuhan. Hebatnya manusia dianugerahkan mahkota akal, takkan rugi berusaha meninggalkan apa yang fana. Cintailah yang kekal, percayalah, hanya Dia yang tak pernah sama sekali meninggalkan kita. Dalam kita mencintai Allah, susah dilayan. Layan itu dan memang tugas mereka untuk mengusik ni. Tak payah layan, buat tak tahu dia. Tak pernah sama sekali meninggalkan kita. Dalam kita mencintai Allah, pasti kita akan memperolehi reda akan segala takdir yang datang, meski itu amat menyakitkan. Biasalah sekolah. Tentera Jepun kawat, bukan tentera mereka. Gusar namun gusar only ya, tanpa didampingi debaran. Jikalau gusar bercampur debaran, bergemuruh, yakin aku pun angkat langkah beredar dari bumi ini. Kita teruskan penulisan kita. Kita dah siap. Iramanya akan
Biarlah. Tak apa, risau penceroboh ni. Yang ni cuma itu je lah. Jangan tunjukkan wajah-wajah yang cantik tu. Memang aku tak nak tengok. Tu je lah minta simpang. Yang macam ni dah biasa dah bagi aku macam ni. Ya. Wih. Sekolah biasalah. Mana-mana pun. Cuma dia kena kuatkan semangat. Sekarang. Niat. Nak itu datang niat untuk seorang-seorang. Biasa. Bawa kemenyan. Bawa kemenyan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hilang. Besar tanpa debar boleh stay lagi di sini. Tapi kalau dah ada datang dengan debar tak boleh. Kita manusia ke? Manusia goyah juga. Goyah dan goyang tu tetap ada. Datang lagi bau kenyang ni. Kuat. Wish. Bau kenyang ni. Tak bau kenyang ni. Memang dia tak bagi aku duduk ni. Berangkat lah. Pindah lokasi. Hidup kat tempat lain. Pindah lokasi. Pindah lokasi. Tapi tak apa, kejap lagi datang balik sini.